kita tak jangka tau apa saja nak berlaku ni. Sebenarnya ni semua kun fayakun. Dan saya rasa macam ujian ni berlaku di dalam suasana yang saya rasa macam aku tak boleh menenting ni, aku kena relax ni. Sebab mula dia, sebab saya masa saya perform tu, saya adalah war-war kan. Korang jangan lupa tengok filem 6 Jelaka sajalah. Lepas tu dia dekat tepi saya. Dia cakap, "Oh, 6 Jelaka tengah tayang Dia cakap macam tu. Saya memang tak kenal dia. Saya tak tahu dia siapa. Dia cakap, lepas tu dia cakap, "Alah, kalau setakat filem sampah macam tu, siapa nak tengok?" Saya ingat dia bergurau. Tapi tak ada pun dia datang kata, "Bro, relax bro, gurau." Tak ada tau. Dia berintitan. Saya ni daripada mula saya diam. Macam saya tak respon. Apa yang saya rasa dia trigger sangat. Jadi saya masa tu, saya kalau orang kutuk saya boleh handle lagi lah. Tapi bila directly dia cakap pasal orang lain, dan orang lain tu saya ibaratkan sifu saya lah. Kan, Abang Hajiz. Saya tak boleh, saya buang gigi satu badan. Saya buang gigi satu badan. Saya cakap, "Bro, macam ni lah. Sini tempat orang tengah sambut air lagi. Okey? Kita nak cerita panjang boleh. Cerita macam ni pun tak guna. Sebenarnya nak ke mana hala tuju ni? Saya mungkin nada saya dah sikit tinggi lah." Lepas tu dia dah macam lagi tinggi. Macam dia nak attract orang kan. Saya kalau boleh nak cover. Ni majlis orang. Lepas tu saya terus, saya angkat badan saya pergi dekat atas. Ada parking dekat atas tu. Bila saya sampai kat atas tu, saya nampak dia macam dia datang lah. So maknanya dia memang nak argue lagi lah dengan saya. Bila gambar tu keluar, saya duk fikir, kenapa tak ada the whole timeline punya gambar? Kenapa gambar yang ketika tu? Sebab memang masa tu dah tegang. Jadi anggota-anggota yang kat bawah tu nampak kita tengah tegang. Nampak macam kita dah nak bergaduh lah, physically bergaduh. So sebenarnya saya bukanlah, dalam gambar tu nampak macam saya ditahan. Sebenarnya dia sedang melerai kan. Saya bukan bergaduh. Dia sedang melerai kan. Sebab saya pun, saya tak tahulah. Macam tadi lah saya cakap, saya trigger sangat sebab dia sebut nama Abang Haji. Kalau setakat nama saya ni, alah kutuk lah saya, berbakul lah. Saya dah tak ada apa dah. Saya dah kebas dah dengan kutukan ke apa. Tapi kerana nama Abang Haji tu, saya rasa macam this is too much lah.